dengan sebuah Saga 1.3 Premium tahun 2020. Muka depan kereta dah handsome guys. Kemudiannya pun lampu dia pun dah lagi terang. Ada DRL, ada front parking sensor, body kit full sampai belakang. Dia punya rim 2 tone warna signal side mirror. Kemudiannya bahagian belakang ni yang mana guys, lampu dia sangat kemas ya. Siap datang dengan reverse camera. Mudahkan korang untuk reverse kereta ni. Kemudiannya ruangan boot dia sangat-sangat luas. Yang ni dalam anggaran 5 lagi besar memang muat lah. Barang-barang spare tire pun komplit lagi di bahagian bawah ni. Dalam kereta jom kita lihat yang mana interior dalaman dia sangat-sangatlah kemas. Seat belakang ada ISOFIX. Bahagian depan dashboard pun sangat cantik. Steering multifunction. Player sekarang player touchscreen guys. Uish, by Proton. Macam-macam Proton dah belanja untuk kereta keluaran diorang. Bahagian seat depan yang mana kalau korang tengok masih lagi kemas. Seat tak landai guys. Paling penting nak balik kampung kan, korang tak sakit pinggang dah. Bahagian seat bahagian enjin depan yang mana korang tengok sini datang dengan stabilizer bar. Enjin pun tak leaking. Sebelah sini kalau korang tengok panel pun masih lagi original. Untuk kereta ni kalau korang berminat nak tahu detail, nak tengok gambar lebih lanjut, korang tekanlah button apply now. Sementara tu korang bantulah saya follow, like and share juga video ni.